adab makin berkurangan. Memang yang ni dia orang tu teruk macam mana pun audiens kita, bila kita guna ni dia mula jadi baik. Dia mula untuk dapat dikawal. Dia alert lah. Dia dapat dikawal. Okay. Faham. Tapi boleh buat sistem sendiri. Ni saya bagi contoh, tak sebenarnya kena ikut. Saya nak bagi faham bahawa modul ni, dengan itu kita tak bercakap sebagai speaker, tapi kita create satu sistem. Kita create sistem dalam, walaupun sejam, orang kata sejam kena, sejam pun boleh, tapi mungkin saya tak letakkan apa panggil tu, nilai yang tinggi, tapi saya akan nilaikan juga. Saya akan cerita tentang budaya juga, boleh. Sebab itu ada salah satu benda yang nilai, orang kata apa, nilai universal, betul? Semua orang perlu respon, semua orang perlu appreciate, semua orang kena minta maaf. Masalah banyak berlaku sebab tak minta maaf. Masalah banyak berlaku sebab tak respon. Banyak salah faham berlaku, orang kata sebab communication. Tapi masalah communication sebab apa? Sebab respon. Question sudah umum. Sebab itu kalau kita jadi siapa lah, pemimpin ke, mak ke, ayah ke, pastikan kalau kita jadi mak ayah contohnya, anak tak respon, masalah kita sebagai mak ayah. Ini berlaku sekarang. Saya banyak buat program parenting, kita tahu lah, banyak mak ayah tak dapat nak kawal anak-anak dia sebab dia tak ada ilmu ni untuk setting. Dia adalah kaedah macam nak bagi respon tu. Okey, tapi saya nak fokus pada yang kedua, iaitu tentang appreciate, penghargaan. Yang sebut tadi lah, kenapa hari ni orang makin teruk, adab makin berkurangan di kalangan, sebab kita kurang penghargaan. Dari atas ke bawah